Hai, walaupun aku dah habis belajar, tapi susah betul nak dapat pekerjaan. Nak cari pesakit pun susah. Macam mana Oh, macam ni nak buat. Ish, susah lah. Aduh, macam mana tengok apps ni lah. Apa kata aku cuba guna app Physiomax ni? Macam bagus. Salam sejahtera. Hari ini kami daripada Universiti Kuala Lumpur Royal College of Medicine Perak ingin memperkenalkan Physiomax, sebuah platform inovatif yang direka khas untuk mengevaluasikan lanskap perkhidmatan fisioterapi di Malaysia. Matlamat utama kami adalah untuk merapatkan jurang antara pesakit dan rawatan fisioterapi yang berkualiti. Kami menyedari bahawa ramai pesakit mengalami kesukaran untuk mendapatkan rawatan yang konsisten. Maka Physiomax hadir sebagai solusi satu hentian, one stop center. Namun, timbul persoalan, mengapa Physiomax ini sangat diperlukan? Melalui kajian kami, terdapat 4 isu utama yang sering menjadi penghalang kepada pesakit untuk mencapai tahap pemulihan yang optimum. Isu pertama adalah akses lokasi yang sukar. Ramai pesakit, terutamanya di kawasan luar bandar ataupun mereka yang mempunyai kekangan mobiliti, sukar untuk berulang alik ke pusat fisioterapi yang jauh. Ini menyebabkan sesi rawatan sering tertangguh. Kedua, sistem tempahan yang masih bersifat manual atau traditional. Proses menelpon, menunggu maklum balas dan penyelesaian jadual yang sukar sering membuatkan pesakit berasa leceh dan akhirnya membatalkan niat untuk mendapatkan rawatan. Ketiga, dan antara yang paling kritikal adalah kesilapan melakukan senaman di rumah. Tanpa pengawasan pakar secara langsung, pesakit berisiko melakukan teknik senaman yang salah. Ini bukan sahaja melambatkan penyembuhan, malah boleh menyebabkan kecederaan baharu. Isu terakhir adalah kurangnya kesedaran tentang kepentingan fisioterapi yang berterusan. Ramai beranggapan rawatan hanya perlu dilakukan di klinik, sedangkan pemulihan yang sebenarnya memerlukan disiplin dan pendidikan yang betul tentang pengurusan kecederaan. Oleh itu, Physiomax dibangunkan bukan sekadar aplikasi, tetapi sebagai rakan pemulihan digital yang akan mengatasi keempat-empat isu secara holistik. Objektif kami untuk Physiomax adalah menyokong rawatan fisioterapi yang lestari dan bersalah melalui penggunaan aplikasi digital berasaskan inovasi hijau. Yang kedua, mengurangkan penggunaan kertas. Semua rekod pesakit, plan senaman dan laporan kemajuan melalui sistem digital sepenuhnya. Yang ketiga, mengurangkan jejak karbon dengan meminimumkan keperluan perjalanan pesakit ke pusat fisioterapi melalui telerehabilitasi. Yang keempat, menyediakan pemantauan rawatan secara jarak jauh yang efisien dan rendah impak alam sekitar. Yang terakhir, mengoptimumkan penggunaan tenaga dan sumber dengan rawatan berasaskan aplikasi berbanding peralatan fizikal yang berlebihan. Untuk keaslian dan keunikan, yang pertama, semua dalam satu fisio ekosistem. Keunikan utama Physiomax terletak pada penyediaan ekosistem fisioterapi yang melengkapi. Physiomax bukan sekadar aplikasi termenjanji, malah kami membawakan konsep fisioterapi on demand di mana pesakit boleh mengenali dan memanggil fisioterapis bertauliah ke lokasi yang diduduki semudah memesan pengangkutan e-hailing. Selain itu, kami juga memuatkan pusat ilmu knowledge untuk mendidik pengguna tentang pelbagai pengetahuan tentang kondisi penyakit. Kedua, digital kesihatan. Bagi menyokong pemulihan yang penuh, kami mengintegrasikan fungsi digital kesihatan. Pengguna boleh memantau status kesihatan melalui kalkulator BMI, mendapatkan panduan pemakaian nutrition guide yang menyokong pemulihan otot serta menerima preskripsi senaman digital yang direka khas oleh pakar mengikut keperluan spesifik kecederaan mereka. Yang ketiga, Physio AI, Artificial Intelligence. Teknologi adalah nadi Physiomax. Melalui Physio AI, kami menawarkan inovasi kecerdasan buatan yang mampu membantu menganalisis pergerakan pesakit waktu sebenar. Features ini bukan sahaja menjadikan proses pemulihan lebih saintifik dan tepat, malah ia memberikan maklum balas cepat kepada pengguna sama ada senaman yang diperlukan itu betul atau perlu diperbetulkan. Yang keempat, reka bentuk mesra pengguna. Kami amat menitik beratkan pengalaman pengguna dengan reka bentuk antarmuka, UI UX yang intuitif, sama ada untuk membeli kelengkapan pemulihan di Physiomall, melakukan penempahan sesi rawatan atau mengakses perkhidmatan pakar. Semuanya boleh dilakukan dengan beberapa sentuhan sahaja. So, untuk aplikasi yang kemas memastikan pengguna dari semua lapisan umum dapat menggunakannya tanpa ada kesulitan. Untuk features Physiomall, kami menyediakan pelbagai produk yang disyorkan oleh fisioterapi, dilengkapi dengan maklumat penggunaan. Untuk membuat booking appointment, menempah slot untuk sesi fisioterapi dengan mudah, memilih masa yang tepat dengan rawatan yang sesuai mengikut lokasi pengguna. Bukan itu sahaja, pengguna dapat mengenal pasti latar belakang pendidikan fisioterapi pilihan mereka. Untuk services pula, Physiomax membantu pengguna memilih rawatan mengikut kondisi dan keperluan, meliputi pelbagai bidang, musculoskeletal, cardio, neurology, antenatal, pediatric and sport injury, yang direka untuk akses yang mudah dan tersusun. Oleh itu, kami juga menyediakan features exercise yang meliputi pelbagai jenis latihan mengikut tahap pengguna, mengukumi senaman pemulihan, pengukuhan otot dan flexibility, dan setiap latihan dilengkapi panduan langkah demi langkah. Tidak lupa pula untuk faktor kesihatan, nutrition, cadangan diet yang sesuai mengikut keperluan pengguna, BMI calculation untuk menyokong pemantauan gaya hidup sihat.
Akhir sekali, langkah penggunaan aplikasi Physiomax. Buka aplikasi Physiomax dan tunggu sebentar. Log masuk pengguna jika anda telah mendaftar. Jika belum, daftar sebagai pengguna kali pertama. Log masuk berjaya, tekan More menunjukkan tetapan pelbagai guna. Pengguna boleh menggunakan aplikasi dengan sempurna. Mengenai pasti, potensi pasaran adalah kritikal bagi memastikan Physiomax relevan kepada pengguna dan mempunyai nilai komersial yang mampan sebelum dilancarkan. Potensi pasaran untuk Physiomax adalah kawasan yang tidak mempunyai pusat perawatan fisioterapi. Yang kedua, untuk ibu yang selepas bersalin. Yang ketiga, golongan pekerja yang mempunyai masalah kekangan masa untuk ke pusat fisioterapi. Yang keempat adalah warga emas yang sukar untuk bergerak ke pusat fisioterapi. Seterusnya, dari segi metodologi pembangunan aplikasi Physiomax yang merangkumi 6 fasa utama. Fasa pertama, analisis keperluan. Kami mulakan dengan mengenal pasti masalah utama pengguna seperti kesukaran mencari lokasi dan membuat ketempahan. Dari sini, kita tetapkan ciri-ciri wajib aplikasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, pembangunan kandungan. Seterusnya adalah penyediaan pangkalan data. Kami menyediakan video senaman, maklumat penyakit dan tips pemulihan yang semuanya telah disahkan tepat oleh pakar fisioterapi. Fasa ketiga, reka bentuk UI UX. Dalam fasa ini, kami menghasilkan prototipe antara muka yang kemas. Fokus utama kami adalah memastikan aplikasi ini sangat mudah digunakan oleh semua peringkat umur, terutamanya golongan warga emas. Seterusnya, pembangunan sistem. Di sinilah fungsi teknikal dimilah, termasuklah pembangunan sistem tempahan slot secara masa nyata, real time dan juga sistem notifikasi kepada pengguna. Fasa kelima, pengujian kualiti. Sebelum dilancarkan, aplikasi akan melalui ujian fungsi dan user acceptance test UAT. Ini penting bagi memastikan aplikasi bebas daripada sebarang ralat atau bug dan berfungsi secara lancar. Yang terakhir, pelancaran dan pantauan. Akhir sekali, Physiomax akan diterbitkan ke Google Play Store dan Apple App Store. Kami akan sentiasa memantau maklum balas pengguna untuk tujuan penambahbaikan yang berterusan pada masa hadapan. Physiomax mengandungi 3 plan langganan, iaitu basic untuk mingguan, special untuk bulanan dan premium untuk tahunan. Secara keseluruhannya, Physiomax dibangunkan melalui 6 fasa metodologi yang sistematik, bermula daripada analisis keperluan sehingga ke fasa pelancaran dan pantauan. Dari segi kewangan, projek ini hanya memerlukan modal tunai sebanyak RM1,165 sahaja. Kos ini sudah merangkumi pendaftaran platform, lesen Google dan Apple Store serta bajet pemasaran awal. Dengan strategi yang kos efektif ini, kami yakin Physiomax sedia untuk memberikan impak besar kepada komuniti fisioterapi. Penghasilan aplikasi Physiomax memberi 3 impak. Pertama, terhadap profesional fisioterapi, memberi peluang ekonomi dan saringan. Sistem tempahan membantu ahli fisioterapi, terutamanya pengamal swasta atau freelance, untuk berhubung dengan pesakit berhampiran dengan lebih efisien. Pengurusan pesakit yang lebih baik, ahli fisioterapi boleh menyarankan penggunaan aplikasi ini kepada pesakit mereka sebagai rujukan senaman di rumah. Kedua, terhadap sektor kesihatan ekonomi. Digitalisasi penjagaan kesihatan menyokong usaha kerajaan dan industri dalam mengintegrasikan teknologi dalam sistem penjagaan kesihatan. Ketiga, terhadap penggunaan masyarakat awam. Keboleh kepercayaan memudahkan orang ramai mendapatkan maklumat yang tepat dan sahih tentang fisioterapi tanpa perlu menunggu giliran lama di hospital. Kesedaran kesihatan holistik, feature pengiraan BMI dan pendidikan terhadap pelbagai cabang fisioterapi seperti pediatrik dan neurologi meningkatkan literasi kesihatan komuniti. Antara sasaran pengguna inovasi dan rakan industri untuk perkomersialan seperti Universiti Kuala Lumpur, Uniklinik, Robust Sport and Physiotherapy, Phys Society and Majlis Amanah Rakyat. Kesimpulannya, aplikasi Physiomax kami ini merupakan satu langkah proaktif dengan mempromosikan perkhidmatan fisioterapi di Malaysia dengan menggabungkan elemen pendidikan, perkhidmatan profesional dan e-dagang. Inovasi ini bukan sekadar alat bantuan digital, malah merupakan penyelesaian holistik bagi cabaran mobiliti dan pemulihan fizikal yang dihadapi orang awam. Keupayaan aplikasi ini untuk merangkumi pelbagai cabang servis seperti muskuloskeletal hingga ke pediatrik membuktikan ia adalah platform yang sesuai untuk semua peringkat umur. Dengan kebesaran inovasi ini, diharapkan dapat mengurangkan jurang antara pakar dan pesakit, seterusnya meningkatkan kualiti hidup masyarakat melalui pemulihan fizikal yang lebih sistematik dan mudah dipercayai. Sekian daripada kami, terima kasih. Tak perlu sanksi, mudah sekali.